Hai guys, next reaction. Jantan mulut manis AIT, gadis AIT semua geli. Hello guys, saya Irfan. Masa. Okey guys, hari ini kita ada satu game baru, iaitu game apa? Hari ini kita dapat konten pencarian jantan mulut manis AIT. Dia jantan. TikToker. TikToker. Di mana hari ini lelaki akan berletak untuk bagi kata-kata manis, maksudnya apa yang dia tahu tentang perempuan atau kehidupan ni. Dan siapa yang paling lama bertahan dengan duduk di kursi ni, dia lah pemenang. So dia akan bergila-gila. Royal Rumble. Dia Royal Rumble. Yang first kalah akan ganti orang lain, lepas tu orang lain belum masuk, orang lain belum masuk. Dan perempuan akan bagi soalan dan juga untuk game kali ni. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan dengan gandingan pertama untuk merentang, iaitu Afin Jeffrey beserta Lukman Musa. Let's go! Okey, Afiq dengan Lukman, sila nyatakan cara ataupun ayat yang awak guna untuk mengerat perempuan. Kita mulakan dengan Lukman dululah. Ayat mudah ya, just tanya awak sudah berpunya ke belum. Dengar dulu. Kalau tidak berpunya lagi, boleh tak saya masuk ke dalam hati awak? Okey, ada lagi? Ke tanya macam ni? Boyfriend tak marah ke chat ni? Kita ayat buaya. Ayat buaya. Kita sebagai seorang lelaki, kita tak nak memainkan hati perempuan. Sebab kita tahu perempuan kan, bagi tu lelaki dia mudah je untuk jatuh cinta dekat perempuan. Tapi perempuan amat susah untuk jatuh cinta kepada lelaki. Dia perlukan masa untuk jatuh cinta kepada lelaki. Betul. Okey, so kita dah dengar Lukman, ayat dia boleh diterima lah, adalah betul-betul fakta dia tu. Tak tahu dah dia buat ke tak kan? So kita dengar ayat Afiq pula. Okey, kalau macam saya ni, kalau saya suka dekat orang perempuan kan, saya tak ajak dia kata, saya ajak dia kahwin je. Okey, so maksudnya ayat dia macam mana? Awak nak bermula? Macam saya awak. Tapi saya try awak, saya tak main dengan kata-kata kan. Saya tutup awak, ayah awak dulu kan. Dia tak main dengan ayat. Dia bukan sweet talker. So awak nak ni? So awak tak tengok dia? Ya, okey, Google. Macam saya tak pandai berkata-kata, tapi saya mau take action lah. Saya suka dia saya. Kalau macam saya tidak pandai berkata-kata, tapi saya belajar untuk berkata-kata. Betul ke? Okey, itu kedua-dua kita dah dengar. Sekarang ini keputusan juri untuk menentukan siapa yang akan stay atau yang akan keluar. Okey, kita dapatlah pemenang. So untuk round ni kita bagi ke Lukman Musa. Pertama membuktikan dengan action. Ya. Bukan kata-kata. Sekarang ini kita mencari jantan mulut manis. Ya betul. So Afiq bukan mulut manis, Afiq lakukan dengan perbuatan. Okey, sudah keluar punya break dan tinggal kalau Famus ada di sini. Okey, untuk Syahmi and Lukman Musa, macam mana kalau nak pujuk girlfriend apa? Kalau dia mengajuk lah, macam mana nak pujuk?
seperti aku di sepanjang tu aku bilang dan sekarang ni. Itulah macam tu tak. Okey, cara dia berbeza. Ada orang yang bagi contoh, ada orang yang bagi. Okey. Sudah semua berbagai cara. Alhamdulillah semua jalan dengan lancar. Nampak dah ayat macam tu. Okey, kita pergi kepada jawapan Luqman Musa. Kawan Luqman? Okey, bagi aku kalau garden ni dia first dia datang daripada chat lah. So kalau di pendapat aku lah, kalau orang garden dekat chat, jangan baik dalam chat. Ajaklah dia jumpa depan-depan, cakap lembut-lembut, cakap apa yang dia tak puas hati, bagi dia apa, contoh kalau dia nak marah, marah. Bagi dia marah. Alah, kejap kan? Kalau dia marah, bagi dia marah. Dah. Okey, macam. Okey, dengar. Sayang. Kalau dia ada buat, saya ada rasa sakit hati ke, lepaskanlah. Lepaskan apa yang terpendam dalam hati, lepaskan. Dia takkan marah, takkan kita dengar daripada Syami, newcomer dan juga juara bertahan satu gram Luqman Musa. So jom kita tengok keputusan Ju. Okey, so kita dah dapat pemenang dia melalui ayat. Kami semua memilih Luqman Musa. Masih lagi 5%. Tidak berani. Okey. Jangan saya ni bukan jenis yang suka bermain. Lagi orang macam ni terima kasih kepada anda. Okey, Laming and Luqman. Nyatakan cara untuk mengambil hati mak ayah perempuan. Start dengan Luqman dulu. First, kita kena cakap lembut dengan orang tua. Nyatakan sekali macam mana awak communicate dengan mak ayah. Okey, communicate. Okey. Macam aku di Assalamualaikum, cium tangan. Ni aku nak bawa dia keluar lah. Assalamualaikum pakcik, saya nak minta izin dengan pakcik, saya nak bawa anak pakcik keluar pergi makan kejap. Saya janji takkan sampai malam sebab saya tahu macam mana jaga anak perempuan ni macam mana. Ada lagi? Ada lagi tak? Lepas tu, itu dengan ayah tu, ayah pula. Dah. Contoh kalau pakcik tak bagi. Kalau ayah tak bagi. Pakcik tak bagi? Okey, pakcik, tak apa, saya faham perasaan pakcik. Saya faham jaga anak perempuan ni macam mana. Sebab anak perempuan ni macam anak emas dalam keluarga. Sebab abang macam perempuan dia tak ada apa-apa tanpa lelaki. So macam ayah dia adalah ketua dia. So macam kalau ayah dia dah tak ada apa, lelaki juga yang akan bimbing dia. Manis kan? Saya Perkali aku ni style gini, depan orang tua aku kena jadi dewasa. Sebab orang tua ni contoh mak ayah orang, bila dia tengok lelaki, kawan lelaki kepada anak perempuan dia nak tahu dia tu boleh jaga tak anak perempuan tu. So aku kena tunjukkan yang aku ni matang, dewasa. Aku boleh buat daripada segi masalah ni aku boleh settle, anak perempuan dia aku boleh jaga, makan cukup. Faham tak? Itu aku tunjukkan. Ayat, contoh ayat. Contoh ayat dia, aku yang simple punya orang. Cakap, contoh pakcik, saya ambil anak pakcik dulu
Kalau apa-apa pakcik harapkan saya lah. Nanti saya akan jaga solat anak pakcik. Saya akan jaga makan minum anak pakcik. Contoh puasa yang dia tinggal dulu, saya akan follow gantikan. Okay. Sampai tahap macam tu. Puasa gantikan, solat yang perempuan kan dia dulu kan. Saya tolong gantikan solat tu. Sampai macam tu. Main dengan agama sekarang. Kalau pakcik tak bagi, Pakcik tak bagi, saya try anak pakcik yang lain. bincang dulu dengan keputusan belah sana. Okey, so kita dah jumpa pemenang dia berdasarkan ayat. So pemenang kali ni jatuh kepada Luqman Muslim. Minta maaf, pakcik-pakcik saya dah nak ganti kuasa tu. Okey, sekarang ni kita masih tengok Rumah Musa lagi bertahan. So kita jemput turunnya pula Bulu Manik, iaitu Anik. Anik dan Luqman Musa. Ya. Bagikan bentuk cara ataupun ayat manis untuk korang pujuk dan selesakan girlfriend korang yang tengah period. Kita mulakan dengan Anik dulu. Cara handle lah. Ayat. Cara handle dia lah. Cara handle dan ayat sekali. Okey. Saya kalau nak tenangkan dia sendiri ni, apa benda je yang dia nak ataupun dia nak pergi mana-mana tu saya akan bawa dia kot. Buat dia rasa macam tak kisah pun tentang dia tu. Dan saya selalu betulkan dia, kaki tu sekejap je. Dia nak apa pun saya suruh buat kan. Saya tak kisah. Ayat dia, saya tak ada ayat. Saya tak suka pakai ayat, saya buat dengan cara saya. Okay, faham? Dan Anik more to effort lah. Dia action lah. So, kita dengarkan ayat Luqman tu. Kalau awet aku pilih apa nak selesa dia, aku bawa kawan baik dia untuk berborak dengan dia. Lepas tu macam aku, kalau aku cakap dengan dia, aku cakap nak apa, nak makan apa. Walaupun aku tak ada salah, aku minta maaf untuk selesakan dia. Faham tak? Sebab dia sebab mood seorang perempuan bila period dia ubah ambing kan. Kadang-kadang kita tak buat salah, kita yang kena. So kalau contoh dia marah kita, apa kita buat salah? Tidak. Okey, saya minta maaf sebab saya ada tinggi suara. Walau kita tak tinggi suara, kita kena minta maaf. Sebab perempuan ni untuk jaga, bukan untuk dimaki. Okay, so bagi ruang kejap kita bincang Okay, kita dah jumpa pemenang dia. Okay, kita dah jumpa pemenang dia. Pemenangnya adalah Luqman Musa. Apa ni? Aku pengen nak bangun main kerja report kepada Info. Bukan import. Okey, mulut manis tu adalah Safwan. Okey, soalan seterusnya untuk Luqman dengan Safwan. Okey, kalau puas, siapakah yang akan tentukan tempat makan? Dan apakah ayat korang bagi kalau awet korang tak tahu nak makan kat mana? Weh, aneh banget. Kita mula dengan Luqman. Kebanyakan dia wajat sih. Biasa kalau perempuan, kalau kita tanya nak makan kat mana,
lah. Kalau time tu tengah hari, nak macam mana? Itu masa tu tengah hari lah. Kita kena faham perempuan. Kita tak boleh bawa dia ke kedai yang berpanas, ke kedai tempat aircon. Faham tak? Kita kena jaga dia. Kita kena jaga kulit dia. Faham tak? Faham tak? Make up dia. Dia rasa tu Aira. Aira. Ya, Aira tak boleh kita. tak? Aira. Aira kita. Ya lah, sebab tu saya bawa dia tempat aircon. Saya perlu menjaga, faham tak? So, tak ada masalah pun pasal makanan ni apa semua. Kalau kita dibutuh sebagai seorang lelaki, bawa ke tempat favourite dia makan. Tapi satu lagi, jangan pernah pergi dia dengan awet kita. Apa salah tadi? Awak tu tahu nak makan mana? Oh, ayah contoh macam kalau dia macam saya tanya dia nak makan mana, lepas tu dia cakap dia tak tahu makan mana kan. So saya yang akan bawa dia sebab perempuan ni dia kalau dia tak tahu nak makan kat mana, kita sebagai lelaki lah kita kena bawa dia. Bawa dia pergi mana? Bawa dia pergi mana? Kalau dia tak nak juga, dia kena ikut lah sebab dia tak tahu nak makan kat mana. Ayah dia macam awak nak makan kat mana? Kalau dia cakap tak tahu lah, tak tahu nak makan kat mana, dia akan cakap tak apa, ayah akan bawa dia ada satu tempat special tu. Walaupun kita tak pernah pergi kedai tu, kita bawa je untuk sedapkan hati je. Kalau kau bawa tempat tu, tapi tak nak, dia tak suka tempat tu. Tak suka. Dia kalau perempuan tak suka, contoh kita bawa kan, dia tak suka kan, tahu cakap macam mana? Sayang, baby minta maaf sebab bawa dia kat saya macam ni. Lagi. Nak lagi. Ayah, kalau dia tak suka, Nak lain tak suka nak makan mat. Baru dalam tempat tu. kita pergi tempat lain. Jadi kita pergi tempat lain. Aku lama sangat dah tak cerita. Tak ingat lah. So, kita akan bincang dulu. Hatiku hancur tersisa. Okey. Pemenang untuk round kali ini dimenangi oleh Luqman Musa. Terima kasih gadis-gadis seperti bidadari. Tapi kan Luqman menang. Kata dia, kata-kata. Jaga saya lain satu mai tu. Dia lumah musuh di sini. Dia dah nak guna. Aku sini tu. Tak apa. Kita tengok orang lain dulu. Mana tahu orang lain guna ayat kita ya. Peserta-pesertanya adalah Adam. Fashion dia. Pula. Okey, Adam dan Luqman. So, soalan seterusnya, macam mana cara korang nak minta girlfriend korang atau partner korang lepak? Cara minta izin and ayat yang korang gunakan untuk korang lepak. Kita mulakan dengan Adam Nazri. Sayang, saya nak pergi lepak. And malam ni, I berikan semua benda jadual I. Semasa-masa untuk have fun dengan you, bercakap dengan you, tengok muka you, and then kita bercerita tentang semua benda lah. Malam kita luangkan masa bersama. Walaupun aku bukan pergi pun lepak, tapi tak tahulah kenapa I tetap akan tepati masalah untuk balik and luangkan masa dengan you. Aku kalau aku macam ni. So aku dah Bi nak keluar gimana susah ni. Tapi Bi rasa Bi nak bawa saya. Sebab Bi rasa Bi nak bawa saya. Sebab Bi tak tahu macam mana keadaan Bi di sana. Takut ada perempuan mengeluarkan. So, sabar ada lagi.
Tapi kalau suggest kalau lebih suggest saya tak payah ikut sebabnya ramai lagi di sana. So sebab kecantikan saya hanya untuk event. Oh, memang cahaya lagi ni. Okey. Okey, bagi kita orang cari siapa pemenang. Wow. Tapi molek. Gila, hebatlah hari ni. Memang betul-betul yang manis lah. Pemenang dia ialah Lukman Musa. Wow, gila Lukman Musa. Masih lagi bertahan pada peringkat ini. Wow, juara pertama kita. Betul menggelikan hati. Ya Adam, tidak mengapa. Sila keluar Adam. Kita pergi ke terus. Ya. Kalau mai besar tetangga. Ya Allah, cantiknya belaka. Tapi guna dah diikat tu. Sebelum tu boleh minta tolong tak? Boleh minta tolong. Tolong jangan senyum sebab saya takut tak fokus. Okey, Ganda dengan Lokman. Saudara. Okey, macam mana nak handle girlfriend korang yang overthinking dan juga korang curang? Okey, kita start dengan Lokman. Ayat tak ayat? Okey, first thing first aku ulang banyak kali. First thing, walaupun kita tak salah, yang penting apa? Minta maaf dulu. Faham? Contoh, okey, macam ni. Saya minta maaf sebab buat saya overthinking. Tapi betul-betul Bi tak buat benda itu. So, kalau saya rasa saya overthinking, saya ikutlah Bi ke mana jua. Faham tak? So, untuk hilangkan overthinking saya tu, Bi sanggup dah tukar apa saja. Kalau overthinking okey, sayang. Kalau saya selalu overthinking macam ni, tak ada jalan, tak ada cara lain dah saya terpaksa kahwin. Ya bodoh. Boleh, okey, boleh dia lu. Buat dia gini. Bila overthinking, korang kena faham, bila overthinking ni kita nak kita mahu tu macam senang apa semua. Biar dia luah kata tapi boleh macam tu kan. Tapi kalau jenis jenis api, sebab kita gini. Kalau kita dengan perempuan ni, kita perempuan jadi api, kita jadi air. Jadi macam dekat elok apa semua ni, apa semua. Sampai dia macam lega macam tak apa. Kalau rasa macam tu, awak luahkan saya. Awak nak marah, kau nak overthinking, kau awak. Sedangkan saya nak minta maaf awak. Macam tu lah. Bila kira tu sakit lah. Tapi saya sakit juga, kita kena buat. Dia kena luah. Kalau simpang, aku hati tu, kalau kena faham, hati tu bila dah kena panah, letak, kalau pasti ya sakit dia macam. Okey, untuk saya, kalau contoh, kalau korang semua awet saya, mendekati saya, kalau korang overthinking pasal saya, mesti korang dalam keadaan marah dengan saya, betul tak? Korang akan ada perasaan macam malam tu korang faham dan korang riak. Bila saya tanya, korang cakap, tak ada apa, okey je semua benda. Tapi saya akan tanya second post korang, jadi kenapa ni, baby, kenapa? Tapi korang akan tetap akan cakap, tak ada apa-apa, okey je. Dan saya akan tetap minta maaf dulu malam tu. Tapi saya akan bagi korang push-up bilik dulu. Meeting, hingga morning. Saya akan hantar satu meeting. Selamat pagi. Bila lagi yang aku cinta. Saya akan cakap, Bibi tahu, Bibi banyak buat salah dengan diri. Tapi, minat Bibi tahu, setiap apa yang berlaku dalam hidup ni, akan tetap ada masalah. Bibi tahu, pemikiran Bibi kacau sebab setiap salah yang Bibi buat. Tapi nak Bibi tahu, dalam hidup ni, tak lengkap ada Bibi. Kalau Bibi nak terus dengan pemikiran macam tu, teruskan. Tapi Bibi akan tetap
terus mengejar baby dan akan pernah berhenti untuk cinta baby. Boleh nak ambil? Saya akan cakap ni sebelum saya nak pergi kerja, saya akan cakap semoga baby maafkan baby. Sebab apa? Sebab apa? Teruskan. Kalau kita kerja macam ni, setiap pagi ni, setiap kehidupan ni akan berubah. Bunyi lagi. Okey. Pemenang kali ini adalah Kendall. Oh, geli babi. Okey, sekarang ni kita ada Kanda dan Hafiz. So, soalan dia macam ni. Kalau partner korang nak check pun korang, tapi korang nak yakinkan dia yang tak ada apa-apa pun. Di check korang. pun. Macam mana nak cool down kan dia? Aku dah, tapi dia nak check pun. Ah. Tapi situasi saya pagi tak bagi. Terpulang. Cara dia. Cara betul. Bermula dari Hafiz. Tapi tu lah. Saya tak apa-apa pun. Sebab kau faham lah, kita dua pun tak pernah ada, kita semua tak sekali ada masalah pun kan. So setakat nak check pun tu apa masalahnya kan. Dia bagi. Ayat kan. Dia nak check buat apa. Tak ada apa-apa pun. Bodoh ya. Okey lah, betul lah. Nampak dia tak pada begitu. Saya pun tahu dah ni dah pucat pada tu. Betul lah kalau ada apa-apa pun. Kita dah tahu orang pergi. Ya, nak cek pun. Cek. Sensor dia. Tak apa lah dia sensor. Apa Adik kalau dia bagi tahu orang macam mana cara kan. Okey, ini contoh, ini adalah saya punya girlfriend dan saya akan cakap macam ni. Dia tengok phone saya ni, tengok phone saya semua benda, saya akan cakap ni, saya akan macam ni. Alam. Belah lagi. Okay. Kenapa nak cek baby lagi? Sedangkan kita dah 3 tahun bersama. Takkan nak kepercayaan, ketulusan, baby tak percaya dekat baby. Baby, kalau B nak curang dengan baby, dah lama dah B nak curang dengan baby. Tapi kenapa aku tak curang dengan baby? Sebab hari baby ada baby. Baby curang macam mana? Mampu kan dia kan tu? Ada lagi ke? Ada dah. Okey. Ini easy rasanya. Kalau habis tu tak boleh tak banyak orang bergaduh se. Tak boleh pak kandung tak. Kali ni adalah Kanda. Saya mengajak orang miskin juga pun nak cerita. Oh, bersihkan dia. Okey. Soalan seterusnya untuk Kanda dengan Alfa. Macam mana korang nak control korang punya girlfriend daripada jealous? Contohnya ada Oh, perempuan jealous ni boleh tapi dia ni agak susah sikit. Okey, kita mulakan dengan Kanda. Yang dengan saya. Ya. Contoh gadis-gadis semua kat depan saya. Okey, kalau contoh tiba-tiba saya berjalan yang bukan saya, tiba-tiba kawan perempuan dia tegur saya. Dan dia tegur, habis saya cemburu, betul tak? Betul. Saya kat pandangnya, cemburu kerana Oh, jadi dulu. Ijik. lepas dia nyanyi tu kena cakap macam ni. Dia nak tahu tak kenapa dia nyanyi lagu tu untuk baby? Sebab apa? Bila baby cemburu dengan apa yang baby nampak,
Okay. Aku ingat ni awal tu. Well, okay. Dia bercakap, tak tahu. Kita tak kenal. Dia mesti perempuan dia akan bertinggi lagi, dia akan tanya lagi. Tahu awak. Saya cakap tak kenal lah. Bodoh ayat dia. Cakap awak tak kenal. Aku akan bagi dia bawa lah dia Shopee beli barang mas kereta. Kalau tak, aku tak guna kata-kata sebab kata-kata tu sebab mulut banyak yang hati patah. Tapi kita perlukan mulut juga sebab apa? Perempuan tak cium. Saya nak tanya kita perlukan mulut juga sebab apa? Perempuan ni kita perlu berkata dan kita perlu bagi perbuatan dan kita perlu dengan kita juga untuk bagi dia semangat. Ya betul. Faham, tapi itu sistem perempuan. Payah kok. Okay, so kita dah dapat pemenang. Pemenangnya adalah Kekanda. Baby, are you okay? Okay, so kat sini kita ada Fai and Kanda. Soalan seterusnya berbunyi, sekiranya girlfriend korang asyik cakap badan diorang dah berisi lah, dah gemuk lah, tak cantik, apa yang korang akan cakap bagi diorang rasa tenang dengan keadaan tu, rasa selesa dengan tu? That's mean cara korang comfortkan diorang yang diorang tak insecure pada kita. Atau diorang insecure lah. Orang tu secure badan. Girlfriend kata, saya rasa badan saya dah masalah. Saya akan cakap, badan you okey. Badan you okey, tak ada masalah. Selagi mana you dengan I terima you seadanya. I tak ada masalah pun. Badan you macam mana pun. Sebab cinta bukan daripada fizikal, tapi cinta daripada hati. Saya tak tahu you badan macam mana pun, I terima seadanya. Okey? Tapi badan you dah okey lah. You jangan risau. Badan baby dah besar lah. Dia macam ni. Nanti baby lari daripada dia. Oh tu kalau YGL tu ya. Kita dah berapa lama dah berang. Dan waktu sekarang ni baby cakap badan baby besar. Sedangkan baby dah besar pada awal dia kita kenal. Tapi kenapa? Betul. Sebab apa? Semakin baby membesar, maksudnya semakin baby bahagia bukan kita. Maksudnya kat situ baby, semakin baby membesar, maksudnya banyak kenangan-kenangan yang kita membesar. Jadi, baby jangan suka dengan baby. Ada dia. Sekejap geng. Okey, bagi orang yang sentiasa rasa insecure dengan berat badan, saya rasa saya lebih biasa dengan Kanda. Terima kasih. Kanda versus Nazrul. Soalan seterusnya Okey. untuk Nazrul dan Kanda. Okey. Macam mana korang nak tegur girlfriend korang kalau masakan dia tidak sedap? Cara menegur. Okey, kita start dengan Kanda. Maksudnya, perempuan yang cantik dia masuk ke sekarang. Saya nak jawab soalan Saya nak jawab soalan korang. Jadi kalau contoh, kita korang masak, saya masak banyak masakan tak sedap, tapi kita nak tunggu macam mana. First sekali, kita makan. Lepas kita makan, masak tu suap, jangan tak sedap. Dia jangan bawa ke sayang. Ke sayang, ke
walaupun tak sedap macam mana baby masak, lagi bagus baby belajar daripada baby tu tak belajar. Macam mana kita belajar arti cinta waktu mula kita kenal, macam sekarang baby belajar arti cara masak dan nanti baby belajar arti menjaga anak-anak kita. Tapi tadi mu jujur, mu tak sedap terus. Mu jujur sunat, tak cakap tak sedap terus. Kan senyum, kan senyum. Mu tak cover, mu tak terus. Apa dia? Okey, teruskan. Okey, kalau Bila keluar. kalau macam aku, macam dia masak tak sedap, tapi aku tak tahu lagi lah, benda tu tak sedap kan. So, aku akan makan sampai habis dulu. So, aku makan sama-sama dengan dia, and then barulah aku cakap, tadi kurang ni, kurang tu. Lepas ni kita boleh masak sama-sama. So, aku tunjuklah macam tu. Aku tunjuklah kita kena bubur ni, kena bubur macam tu. Tapi make sure habiskan dulu baru tegur. Tapi kalau kita dah makan satu suap, kita cakap tak sedap, itu dah potong mulut. So, tak apa. Betul. Alamak. Anjay. Masakan saya ni okey je, sedap je. Cuma ada kurang rasa sikit. Tapi dalam letak garam ataupun gula ke, maybe dia cukup rasa. Dia semua okey je, sedap je. Cuma kalau sedap lagi, dia cukup rasa. Itu je. Tapi okey lah. Kalau makan, betul. Kalau korang kata makan satu suap pun, dah potong mulut lah panggil. Dia kata, tak sedap. Potong mulut lah. So, round kali ni dimenangi oleh Hafiz Nazrul. Cakap. Skandar. Okey, untuk Nazrul tengah makan, soalan seterusnya, contoh kalau girlfriend korang curang, apa reaction korang terhadap girlfriend tu? Ni nak terima bayi. Okey, kita Ni nak terima. mulakan Kalau dengan girlfriend tu curang depan mata. Mu duduk. First, saya akan cakap dengan dia, terima kasih awak sebab selama ni awak selalu gantikan saya and spend time masa dengan saya. So, awak bahagialah dengan lelaki itu. Kita rela je lah. Buat apa kita nak beria sedangkan dia dah jumpa lagi lain kan? Tu ayat Mat, tu ayat forward ke? Ayat tu forward ke? Tak ada. Maksudnya tu ayat kacau. Dah cakap. Okey, kalau macam aku sebagai cara. Okey, saya kalau sayang betul-betul dengan dia, kena ingatlah kita dulu start daripada mana. And then kita bersama. So, takkan disebabkan jumpa dengan lelaki ni dan nak hilangkan kenangan kita yang lama. Betul. So, aku cuba pertahankan. Cuma kalau dia betul-betul dia nak, aku tak halang. Ya. Ayat Betul. Sebab dia satu je korang boleh kata. Girlfriend, korang kena ingat, bila dia curang depan mata dan korang cerita kerja kat dia apa semua, ingatlah berapa lama kita bertahan, berapa lama kita bersama dengan awak apa semua. Dan paling sakit adalah dia curang di depan mata. Yang sakit kali berpegang tangan. Kau tahu dia berpegang tangan macam dia tu suami isteri. Lagi banyak yang free hair sebenarnya kalau berpegang tangan ni. Yang betul-betul banyak tapi jarang nampak. Yang free hair kan, sebab dia orang tak tahu apa arti seorang apa tu setia bersama dengan orang tu, walaupun kita dah bagi effort betul-betul, tiba-tiba
Kau tahu kan hidup ni menyakitkan. Dah rasa tu macam agak sakit lah dia. Sakit lah dia. Okay? Itulah kalau korang nak tengok full video dekat YouTube Abel dia. Okay? Okey, untuk peserta yang terakhir, pemenang dia ialah Nazrul. Ya. Wow. Jadi kita dapat tahu Nazrul P. Mulut Manis IT. Baru. Jadi kita highlight tadi sampai perempuan ada yang menipis air mata. Betul lah kan? Jadi highlight Nazrul ni pada lelaki kat kawasan tu boleh dah ambil sikit. So, kita akan tengok pula nanti insya-Allah kalau konten ni naik, kita akan buat untuk perempuan pula. Ya puan dia paling sikit. Macam mantap. Saya jadi video kali ini. Bye bye. Assalamualaikum.